pada pandangan saya ini adalah satu keadaan yang tidak wajar untuk negara yang majmuk seperti Malaysia ini, di mana anak-anak kita itu dibenarkan ataupun dibiarkan belajar dalam sekolah-sekolah yang berbeza etnik dan kaum. Seolah-olahnya kita kembali kepada zaman kolonial dulu, Syah, di mana waktu itu kolonial penjajah memang suka melihat anak-anak di tanah Melayu ini dipecah perintahkan. Orang Melayu di satu kawasan lain, orang Cina di kawasan lain. Untuk pembentukan negara bangsa, untuk melahirkan manusia Malaysia itu, dalam konteks identiti nasional bagi negara Malaysia dan identiti budaya bagi rakyat Malaysia, Sekolah Menengah Persediaan Cina dan UEC ini didapati tidak begitu kondusif. Dan apabila bahasa Mandarin itu menjadi bahasa utama, bahasa Melayu langsung tak digunakan sebagai bahasa pengantar, maka pemikiran itu dipengaruhi oleh bahasa itulah. Itulah yang terjadi di negeri Kasino Malaides. Bahasa Melayu Malaysia yang katanya hebat, ternyata tidak laku di negeri Malaides. Banyak sekolah Cina yang malah menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Cina swasta di Malaysia juga punya sistem ujian sendiri, yakni bernama UEC atau Unified Examination Certificate. Ini adalah ujian kelulusan sekolah swasta Cina di Malaysia. Sejak dulu, pemerintah Malaysia tak punya nyali untuk menghapus sekolah Cina itu. Baru-baru ini pemerintah Malaysia malah memperbolehkan lulusan sekolah swasta Cina masuk perguruan tinggi negeri. Itulah yang bikin kaum Melayu Malaides marah dan mau demonstrasi besar-besaran. Sebab, sekolah-sekolah Cina itu jelas menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Berikut ini adalah masalah bahasa Melayu dan sistem pendidikan di negeri Malaides. Pada pandangan saya ini adalah satu keadaan yang tidak wajar untuk negara yang majmuk seperti Malaysia ini, di mana anak-anak kita itu dibenarkan ataupun dibiarkan belajar dalam sekolah-sekolah yang berbeza etnik dan kaum. Seolah-olahnya kita kembali kepada zaman kolonial dulu, Syah, di mana waktu itu kolonial penjajah memang suka melihat anak-anak di tanah Melayu ini dipecah perintahkan. Orang Melayu di satu kawasan lain, orang Cina di kawasan lain. Kerana itu memudahkan mereka untuk menguruskan ataupun mendominasi masyarakat tanah Melayu pada waktu itu. Tapi pada saya, ini sudah hampir 70 tahun kita merdeka. Kita sepatutnya sudah bersedia untuk membina satu negara bangsa yang benar-benar disambut sebagai bangsa Malaysia. Kita tidak lagi sepatutnya membezakan anak Melayu, anak Cina, anak India, tapi sepatutnya mereka berada dalam satu ruang pendidikan yang sama. Mereka berkongsi, bersekolah, belajar, bermain bersama, kerana akhirnya mereka akan menjadi rakyat Malaysia yang hidup bersama di dalam sebuah masyarakat yang pada masa depan jauh lebih bercabar, yang memerlukan anak-anak negara kita ini bersatu padu, kuat, jati diri mereka, kerana mereka akan berhadapan dengan globalisasi dan juga berbagai cabaran dari luar. Jadi kalau kita gagal membina generasi masa depan yang bersatu padu, yang mengenal antara satu dengan yang lain, kita bukan saja berhadapan dengan ancaman di dalam negara, ketidakstabilan dan sebagainya, tapi kita juga menerima ancaman daripada luar yang akan sebenarnya merugikan negara kita pada jangka panjang. Di negara kita, di sebuah negara yang majmuk, kita mempunyai satu lagi objektif, iaitu pendidikan itu mesti membina perpaduan di dalam kalangan masyarakat yang majmuk. Negara kita menekankan soal perpaduan. Dan bagaimana perpaduan itu untuk dibina di negara kita, kita telah mewujudkan apa yang dipanggil sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Dan mengapa dasar ini penting? Kerana dasar inilah yang dikongsi bersama oleh seluruh rakyat supaya kita mencapai satu kesefahaman, tolak ansur, bekerjasama di bawah satu payung pendidikan yang kita gagaskan di dalam dasar pendidikan kebangsaan. Di bawah dasar pendidikan kebangsaan, kita menggagaskan anak-anak di sekolah-sekolah kita mestilah berkongsi kurikulum yang sama. Walaupun mereka datang dari sekolah yang berbeza, tapi mereka berkongsi kurikulum yang sama. Mereka belajar ilmu yang sama, subjek yang sama. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka menggunakan bahasa
kebangsaan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Mereka berkongsi satu bahasa pendidikan yang sama, iaitu bahasa Melayu. Yang ketiganya, mereka berhadapan ataupun perlu mengambil peperiksaan kebangsaan yang sama. Jadi adil pada semua anak-anak mengambil satu peperiksaan yang setara yang kita panggil sebagai peperiksaan sama ada SPM, STPM atau sebagainya, dan ketiga-tiga itulah kurikulum yang sama, bahasa pengantar yang sama dan juga peperiksaan yang sama itu yang telah membina apa yang kita panggil sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Jadi untuk menjayakan dasar pendidikan kebangsaan ini, kita mesti mencapai ketiga-tiga itu. Jadi apabila ada keadaan di mana wujud sistem ataupun aliran persekolahan yang tidak menepati, bukan saja satu, dua atau tiga, malah kesemuanya tidak menepati, kurikulumnya berbeza, bahasa pengantarnya berbeza, peperiksaannya berbeza, maka ia berada di luar daripada sistem pendidikan kebangsaan. Dan ini pasti akan menjejaskan agenda yang telah diaturkan ataupun yang telah dirancang sejak kita merdeka untuk membina satu masyarakat yang bersatu padu, berkongsi pengalaman persekolahan yang sama, berada di alam persekolahan yang sama dan sebagainya. Untuk pembentukan negara bangsa, untuk melahirkan manusia Malaysia itu, dalam konteks identiti nasional bagi negara Malaysia dan identiti budaya bagi rakyat Malaysia, Sekolah Menengah Persediaan Cina dan UEC ini didapati tidak begitu kondusif. Okay. Dan hal ini dinyatakan sendiri oleh lepasan-lepasan UEC. Mereka mengatakan bahawa persekitaran di Sekolah Menengah Persediaan Cina itu dan UEC ini adalah sangat-sangat Cina. Okay. Iaitu kalau kita tengok enrolment di sesetengah sekolah ini, enrolment Cina nya 100%. Kalau tak 100% pun enrolment Cina nya 90%. Jadi tak dapat dinafikan persekitarannya sangat-sangat Cina. Yang kedua, kurikulum dan sukatan pelajaran di entiti UEC ini didapati banyak disemai oleh ideologi Cina. Antaranya Confucius lah. Dan yang ketiga, bahasa Mandarin yang merupakan bahasa pengantar di entiti UEC itu adalah bahasa pemikiran para pelajarnya. Maknanya dalam konteks ini bahasa mempengaruhi pemikiran. Dan apabila bahasa Mandarin itu menjadi bahasa utama, bahasa Melayu langsung tak digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris mungkin ada sedikit. Jadi bahasa Mandarin itu adalah bahasa utama. Maka pemikiran itu dipengaruhi oleh bahasa itulah. Jadi bagi lepasan UEC ni, mereka mengatakan entiti UEC ni adalah entiti asing. Ini bagi mereka, mereka lihat dari segi UEC dan Sekolah Menengah Persediaan Cina itu signifikannya Cina. Eka bahasa, bahasa Cina. Eka budaya, budayanya Cina. Dan eka etnik, pelajar-pelajarnya Cina. Jadi bagi lepasan UEC ni, mereka menaruh harapan lah, kalau boleh diperbaiki dari dua segi. Pertamanya penguasaan bahasa Melayu yang harus diakui tidak begitu memuaskan lah. Yang kedua, lepasan UEC ni menaruh harapan agar kurikulum dan sukatan pelajaran yang begitu banyak tersemai dengan ideologi Cina itu, kalau boleh cuba diselarikanlah dengan kurikulum dan sukatan pelajaran nasional.
Jadi saya kira itulah reaksi saya. Begitulah nasib bahasa Melayu di negeri Malaides. Terima kasih telah menyimak sajian kami.